Orang narsistik ni dia ada satu bakat yang terpendam tau. Apa bakat dia tu? Suka mereka-reka cerita dan mengadu domba. Kalau cerita dia tu meyakinkan je. Mula-mula tu dia akan ceritalah seolah dia menjadi mangsa. Ayatnya tenang je, penuh simpati. Tapi di sebalik cerita tu sebenarnya terselit racun yang berbisa. Ada fakta yang diputarbelitkan dan ada nama yang dijatuhkan secara perlahan-lahan. Itulah taktik mereka. Itulah cara mereka, sebab mereka ni akalnya panjang. Dia mudah pengaruhi orang untuk percaya yang kita ni jahat. Seolah-olah dia je baik, dia yang tak ada masalah. Seolah-olah kita je menimbulkan masalah. Dia tak ada. Dialah bidadari, dialah malaikat. Lama-lama apa jadi? Hubungan yang rapat pun akan jadi renggang kan? Sahabat pun jadi musuh. Sebab kadang-kadang sama-sama mengata, tiba-tiba dia jumpa orang tu, dia pergi melaga-lagakan. Dia kata kita pula yang timbul pada datangan kita tu. Dia cerita pasal ni. Tapi nama kita yang akan naik. Lama-lama sahabat jadi musuh dan keluarga pun mula renggang. Keluarga pun mula salah faham. Dah tak rapat dah. Sedikit-sedikit menjauh daripada kita. Hati-hati tau. Bukan semua air mata tu betul. Mungkin dia berpura untuk mendapatkan simpati. Awak tengok bila dia cerita dengan awak tengok je mata dia. Ataupun awak tengok dahi dia. Kalau dia macam mata dia dah start macam kejap ke atas, kejap ke kiri ke kanan, dia dah mula resah, tu hati-hati. Itu tanda badan yang dia menipu. Dapat sesuatu tak? Kalau dapat sesuatu, bolehlah like, share dan komen. Kalau nak dapat terapi jiwa, boleh hubungi cikgu. Dekat bio tu ada link, klik aja. Okay, bye.